Besok pagi. Jikalau tak dapat harta-harta benda beta yang hilang, beta hukum Pancu dan Mika, Tok Pengulu Hujung Jambatan, dihukum penjara seumur hidup. Penjara? Apa punya batu ni? Kenapa, Pak? Ini semuanya engkau punya pasal, Belalang. Kau suruh bapak cari Tok Nujum, sekarang Sultan dah percaya. Besok kalau bapak tak dapat harta Sultan, kepala bapak kena potong, Belalang. Ni Pak, bapak ni nak pergi ke mana? Mana? Sembunyilah di mana-mana. Belalang ikut Pak. Jangan. Si Sultan fikir kita cabut. Kalau Sultan tanya? Kau taklah apa-apa pun, Belalang. Kalau bapak nak pergi sembunyi, lebih baik bapak pergi di Bukit Tunggal. Di sana ada satu gua. Lagipun di sana tak banyak orang lalu lalang. Nanti kalau waktu makan, Belalang akan hantar makannya, ya? Bukit Tunggal ya? Ya tak ya juga ya. Kau jangan lupa hantar makan tau. Baik, Pak. Nanti bapak ke bulu pula. Jangan lupa hantar makan ya. 243 untuk kau. 243 untuk aku. 244 untuk kau. 244 untuk aku. 245 untuk kau. 245 untuk aku. Sis, kau pengilat. Kau pula pengilat. Kau punya tinggi macam gunung, aku punya rendah macam bukit. Kan sama. Kau punya pun 245, aku punya pun 245. Sis, kau pancalah. Aku kira. Hailah badan. Matilah kau badan. Besok pagi akan bercerailah badan dengan nyawa. Hailah nyawa. Siapa sebut nama kita? Entahlah, barangkali penunggu buah. Besok pagi Sultan akan menjatuhkan hukuman pacung. Ampunkan kami penunggu buah. Ampunkan kami penunggu buah. Ampunkan kami penunggu buah. Ampunkan kami buah. Ampunkan kami buah. Ampunkan kami. Ampunkan kami penunggu buah. Ampunkan kami penunggu buah. Ampunkan kami penunggu buah. Wahai cucuku, tidak mengapa. Aku akan ampunkan kamu berdua. Namamu siapa? Badan. Namamu? Nyawa. Hailah badan. Hailah nyawa. Lebih baik engkau lari dari sini. Aku berjanji Sultan tidak akan mengapa-ngapakan di kau berdua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Siapalah sangka cempedak jadi nangka. Nujum pak belalang, Tok Nujum lah tembelang. Alalala, alalala, alalala.
Belalang. Mana bapak kau? Bapak pergi makan kenduri, Pakcik. Kenduri apa pagi-pagi ni? Sudah, kau jangan autah sama kami. Kami tahu bapak kau sudah cabut. Mari, ikut kami. Sultan nak jumpa. Apa yang mereka tengok-tengok tu? Mari sini. Ampun, Tuanku, boleh tujuh ampun. Patih Belalang masuk menghadap. Lalang, Kemana bapak mereka pergi? Bapak Patih pergi betapa, Tuanku? Apa? Jauh ke dekat? Kalau jalan kaki memang jauh, Tuanku. Tetapi kalau naik kereta, sekejap ada sampai, Tuanku. Hish! Mereka permain-mainkan beta, ya? Ingat, Datuk Perdana Menteri? Tuanku, Di mana Gunung Selirama tu? entahlah. Patih pun baru dengar, Tuanku. Lalang, ingat baik-baik. Jangan sampai beta ikat Mika macam Datuk Ngulu. Gunung Selirama tu di mana? Kat negeri Jepun, Tuanku. Negeri Jepun? Bagaimana begitu cepat bapak Mika pergi? Sebab ilmu gaib, Tuanku. Ilmu gaib? Nampaknya kalung pusaka beta yang hilang itu takkan dapat kembali, Inang. Bersabarlah, Tuan Putri. Insya Allah, kalung pusaka Tuan Putri akan dapat kembali. Inang, bawalah beta ke bilik beta, Inang. Silakan, Tuan Putri. Lalang, makanan ini untuk siapa? Untuk jin, Tuanku. Jin? Jin mana? Jin apa, Tuanku? Cik! Memang Mika keturunan pempuk. Bapak Mika pempuk, Mika pun pempuk. Mika akan dihukum. Sabar. Janganlah tuanku mengapa-apakan kepada anak Patih Lalang. Sebenarnya bukanlah Patih lari bersembunyikan diri, Tuan. Tapi Patih adalah manusia yang memegang teguh kepada janji. Patih janji hari ini, Patih datang hari ini. Ampun, Tuan. Bagaimana harta benda beta yang hilang tu? Sebenarnya harta benda tuanku tidak hilang. Tapi telah disembunyikan oleh jin, Tuan. Jin? Jin yang mana pula? Jin miskin, Tuan. Rupanya banyak jin dalam dunia ini. Ada yang lapar, ada yang miskin. Baiklah, di mana harta benda beta sekarang? Harta benda tuanku yang hilang sekarang sedang berada di dalam sebuah gua di Bukit Tunggal, Tuan. Tapi untuk mengambil kembali harta tuanku yang hilang itu, mestilah menggunakan dua syarat. Dua syarat? Baiklah, apa syaratnya? Pertama, tuanku boleh pergi seberapa banyak orang yang tuanku suka. Tetapi, hanya 4 orang saja yang diizinkan masuk ke dalam gua Bukit Tunggal, tuanku. Yakni, tuanku sendiri. Boleh. Tuanku Permaisuri. Boleh. Datuk Perdana Menteri. Serta. Dan tuanku. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, Tuan. Apabila tuanku masuk ke dalam gua Bukit Tunggal, tidak dibenarkan siapa pun berdiri tegak. Mestilah merangkak berterus-terusan. Andai kata salah seorang melanggar perintah Ahlil Nujum, pendek umur, Tuan. Datuk Perdana Menteri, tuanku, nampaknya Pak Belalang jadi sultan hari ini. Kita terpaksa turun. Ini soal mahkota, tuanku. Tak juga, ya. Baiklah, Pak Belalang, beta menyunjung perintah. Dengan segala hormat dipersilakan, Tuan. Datuk Perdana Menteri, tuanku, siapkan kenderaan beta berangkat. Menyunjung perintah, Tuan.
Agaknya inilah guanya, ya? Benar, Tuanku. Inilah guanya. Mari kita masuk. Tapi ingat pesanan Pak Belalang. Silakan. Datuk ikut beta masuk. Datuk masuk dulu. Hari Datukku Permaisuri, sila masuk ikut Datuk Putri. Ananda Tuan Putri, ikut Bonda Permaisuri. Apa mereka ketawa? Pada belakang, bunuh! Tepik, mereka masuk dulu. Tak boleh bangun. Kita tak Anda dapat Pak kembali. Belalang seorang ahli lujur yang bijaksana. Datuk Menteri. Tuanku, silakan satu upacara yang besar-besaran. Beta hendak tabalkan Pak Belalang sebagai ahli lujum negara. Menjunjung perintah, Tuanku. Beta boleh bangun tak? Pendek umur, Tuanku. Tak. Ketipang payung, payung sutera nak raja muda. Allah tolong, acik abang tolong. Janganlah marah pada Adina. Temasya semur kerengga hatiku rindu. Oh, kepadalah abang menunggu masa serumah tangga. Hoi, payung, ketipang payung, payung sutera nak raja muda. Yang mana satu Pak Belalang? Orangnya tua kah atau muda kah? orangnya tua, Tuan Putri. Dah kerepot pun. Janggutnya panjang sampai ke lutut. Kalau dengan Tuan Putri, memang tak layak. Tapi kalau dengan Patih, macam pinang di belah dua, Tuan Putri. Hoi, datanglah padi si batang pinang. Pohonlah lada buahnya jarak kalaulah sudi. Oh, lekaslah di pinang. Sebelah indah diambil orang. Hoi, payunglah payung, ketipang payung, payung sutera nak raja muda.
Alah, tolonglah tolong, Encik Abang tolong. Alah marah pada Adinda. Naulah ni padi tebang-tebang, batanglah padi aku lurutkan kalaulah sudah. Oh, hei kepunyaan abang, ke laut api aku turutkan. Hoi, payunglah payung, agak tipang payung. Payung sutera nak raja muda. Alah, tolonglah tolong, Encik Abang tolong. Janganlah marah pada Adi. Penabalan ahli nujara akan dirasmikan. Di atas nama kerajaan Beringin Rendang, Beta Sultan Syahrul Nizam Ibni Almarhum Sultan Malik Shah, sehingga pada ini hari mengelarkan Pak Lalam sebagai ahli lujum negara. Sekarang engkau pergi cari seberapa banyak orang miskin ya. Bapak hendak pastikan. Pilih. Baik, Pak. Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Syahrul Nizam masuk ke balai penghadapan. Daulat Tuanku. Perdana Menteri dimulaikan sekarang. Sahabat-sahabatku, penghulu-penghulu di negara Beringin Rendang. Sebagaimana biasa, pada tiap-tiap satu purnama, kita selalu membincangkan soal kampung masing-masing. Dari itu, sampaikanlah aduan masing-masing agar senang dipertimbangkan. Sekarang kita mulaikan dengan Datuk Penghulu Kampung Pucuk Pelumpang. Ampun, Tuanku. Keadaan Kampung Patih adalah aman dan sentosa, Tuanku. Bagus. Ampun, Tuanku. Keadaan Kampung Patih pun tidak ada kurang apa-apa, Tuanku. Bagus. Ampun, Tuanku. Keadaan Kampung Patih tidak menyenangkan sedikit, Tuanku. Sebab banyak padi-padi dibinasakan oleh tikus, Tuanku. Tikus? Tuanku Putri? Tuanku, antarkan racun tikus dengan seberapa tigra? Menjunjung perintah, Tuanku. Ampun, Tuanku, beribu-ribu ampun. Dengan tak semena-mena, Tuan Putri jatuh kering, Tuanku. Hah? Kering? Utusan, kita ahli lujum negara menghadap. Inang, mengapa kedudukan Anda Beta jadi begini?
Patik kurang periksa, Tuanku. Tadi masa Patik menyisir-nyisirkan rambut Tuan Putri, tiba-tiba Tuan Putri jatuh pengsan, tak sadarkan diri, Tuanku. Jangan-jangan Ananda Beta tersampuk tak? Tu pun ahli nujum datang. Ampun, Tuanku. Patik ahli nujum negara masuk menghadap. Ahli nujum. Tolong lihatkan penyakit luka Ananda Beta. Tuanku. Ampun, Tuanku. Penyakit Tuan Putri sangat berbahaya, Tuanku. Tuan Putri diserang penyakit angau, Tuanku. Penyakit angau? Penyakit apa tu? Penyakit angau sangat berbahaya, Tuanku. Barang siapa diserang penyakit angau, pendek kata, makan tak kenyang, tidur tak lena, Tuanku. Dahsyatnya penyakit tu, ya? Dahsyat. Bolehkah ahli nujum ubatkan? Boleh, Tuanku. Tapi dengan satu syarat. Nak mengubat pun pakai syarat juga? Benar, Tuanku. Baiklah, apa syaratnya? Syaratnya, orang lain tidak boleh berada di dalam bilik ini, melainkan Patik dan Tuan Putri. Itu saja, Tuanku. Kalau lambat keluar, matilah. Boleh. Adinda, Datuk Menteri. Inang, mari keluar. Yang sebenarnya, Beta ini bukannya sakit. Tapi, Beta ingin nak melihat wajah ahli nujum dari dekat. Sebenarnya Patik ini tak cantik, Tuanku. Tapi manisnya ada. Ahli nujum, mengapakah Beta semakin hari semakin tak boleh melupakan wajah ahli nujum? Itu sangat berbahaya, Tuan Putri. Sangat-sangat berbahaya. Tetapi jika Tuan Putri hendak melupakan Patik, senang saja. Bagaimana? Jumpa dengan Tok Kabi. Ahli nujum, Tuan Putri, bolehkah malam ini kita jumpa di mana-mana? malam ini? Tak boleh, Tuan Putri. Kerana tidak manis dipandang orang. Jumpa di mana, Tuan Putri? Di dalam taman? Di dalam taman? Itu sangat berbahaya, Tuan Putri. Kerana banyak pengawal berlalu lalang di sana. Pukul berapa, Tuan Putri? Pukul 11 malam. Pukul 11 malam? Oh, tak boleh, Tuan. Kerana pukul 11 malam Patik ada mengubat orang sakit. Tapi tak apalah, Tuan Putri. Biarlah orang sakit itu mati. Tuan Putri demam. Panas. Apa yang Tok Nujum tu buat lama sangat di dalam tu? Barangkali Tok Nujum tu sedang jampi-jampi, Tuanku. Barangkali ayat itu panjang sangat, ya. Ahli nujum, Tuanku. Penyakit Tuan Putri boleh sembuh, Tuan. Asal saja Tuanku mengizinkan Tuan Putri pergi mengambil angin malam ini, pukul 11 malam di taman, dengan tak boleh ditemani oleh siapapun. Mengapa pukul 11 malam? Sebab angin yang pukul 11 malam sajalah yang boleh menyembuhkan penyakit Tuan Putri, Tuanku. Baiklah ahli nujum, Beta izinkan. Adinda Permaisuri dan Datuk, sila kita kembali. Sekarang Patik nak minta upah. Upah? Upah apa, Inang? Kalau tak Patik yang kasih jalan,
tentulah Tuan Putri tak dapat jumpa dengan Datuk Ahli Nujum.